Semuanya sudah mengikut apa yang kau katakan. Pembunuh itu sudah cepat jumpa mangsa baru. Kalau kita kira tempuh tenang selepas launching, dia sepatutnya sudah jumpa mangsa. Dia mungkin dah tak sabar-sabar cari peluang nak buat kerja. Tapi tempuh tenang mungkin tak sependek tu. Mangsa sebelum launching. Sedar dua si tangga tahun lepas. Mungkin sebab cinta dia dapat kepuasan cinta. Jadi masa tu dia tak perlu bunuh orang. Kenapa saya buat spekulasi ni? Sebab saya pun baru nak mula. Cinta pertama saya. Madam Zing dah terima kau. Sebenarnya cuma saya yang rasa dah mula. Kau fikir saya sepatutnya dah hilang dalam dunia dalaman. Tapi saya ajaibnya balik. Inilah kuasa cinta yang hebat. Kau pula. Saya nampak gambar perkahwinan kau. Thin Ji tunjuk kad kau. Dia cakap apa dia tak tunjuk kad saya. Dia tunjuk kad launching. Saya faham. Mungkin Shin Ji rasa launching terlalu bergantung pada saya. Doktor memang tak patut ada hubungan perasaan dengan pesakit. Saya pun pernah cuba sekali. Jadi dalam gambar tu kau. Pesakit lama betul. Ada masalah mental jadi jumpa saya. Dia sangat percaya pada saya. Lepas tu saya pun mula ada perasaan pada dia. Saya tahu buat macam ni tak betul. Ini melanggar etika doktor. Lepas tu saya demi dia teruskan sebagai ketua jabatan psikiatri di hospital. Pindah ke sini buka klinik. Jadi saya rasa buat macam ni lebih baik untuk launching. Bagaimana dengan isteri kau sekarang? Tak ada. Apa yang saya boleh bantu? Doktor, baru-baru ni ada satu kejadian. Buat saya rasa takut dan terganggu. Saya asyik fikir pasal ni jadi tak boleh tidur. Kau boleh percaya saya. Cerita apa yang berlaku?